Hai, selamat pagi. Saya Dr. Subitira Nahantiran, pakar patologi hematologi, hematopatologis yang kini berkhidmat di Hospital Rehabilitasi Ceras sejak 9 bulan yang lalu. Tugas utama saya sebagai seorang pakar patologi di Hospital Rehabilitasi Ceras adalah untuk mengendalikan perkhidmatan diagnostik makmal serta untuk memastikan keputusan yang kami keluarkan dari lab ini adalah tepat dan berkualiti untuk rawatan pesakit. Peranan utama seorang pakar patologi dalam diagnosis penyakit adalah melakukan interpretasi dan pelaporan keputusan ujian makmal secara tepat dan menyeluruh. Laporan yang kami keluarkan itu dapat membantu clinician untuk mengenal pasti diagnosis pesakit serta merancang pelan rawatan kepada mereka. Dalam bidang patologi, actually ada beberapa subdivision seperti hematologi, patologi kimia, microbiology dan juga histologi. So, as a hematopathologist myself, bidang utama saya adalah dalam penyakit hematologi ataupun hematological disorders seperti anemia, thalassemia, leukemia dan sebagainya. Jenis ujian yang kami biasa lakukan atau interpret adalah seperti full blood picture, hemoglobin analysis untuk thalassemia, bone marrow aspirate dan trephine biopsy, immunophenotyping dan molecular studies. Sebenarnya, pakar patologi dan doktor klinikal memang bekerja sangat rapat walaupun kami jarang sangat berjumpa dengan pesakit. Kami sering berbincang kes-kes tertentu, contohnya seperti complex cases atau rarely seen cases melalui multidisciplinary meetings, di mana during these meetings kami pakar patologi, pakar-pakar klinikal dan juga sometimes radiologist akan join in bersama untuk memberi input ataupun bersama-sama membincangkan mengenai diagnosis dan rawatan yang terbaik untuk pesakit tersebut. Selain itu, sekiranya ada keputusan yang meragukan di lab ataupun sekiranya kami mendapati bahawa seseorang pesakit itu memerlukan ujian tambahan, kami juga akan berkomunikasi directly dengan pakar di ward ataupun pakar klinikal supaya tiada maklumat penting yang terlepas untuk pasien tersebut. Antara cabaran terbesar bagi pakar patologis adalah untuk memastikan ketepatan diagnosis dalam situasi yang kompleks dan sometimes especially apabila maklumat klinikal yang kami terima sangat terhad. So, kes-kes tertentu seperti ini memerlukan interpretasi yang sangat mendalam kerana sebarang kesilapan dalam interpretasi kami akan memberikan impak yang besar kepada pesakit. Untuk menjadi seorang pakar patologi, first of all kena memiliki ijazah perubatan MBBS atau MD atau setaraf dengannya dan berdaftar dalam MPM. So once you have completed your housemanship, become a medical officer, you can always apply MEDEX exam, sit for the exam, pass the interviews and apply for MPAT course. Training MPAT ni adalah master's program di Malaysia yang tempoh latihannya adalah selama 4 tahun untuk patologi. So once you have completed your MPAT exam, tamat latihan 4 tahun tu, you will be qualified as a pathologist.